Mana tu? Kata dengan Zara. Aduh. Lepas tu Cari lepas minum. Nanti tu gaut tu lawan dia itu. Yang ni pasal kami dah pergi jumpa doktor sampai dia terpakar hospital spesialis Selayang. tu. Penghujungnya dia bagi kami ubat anti-X yang kanser tu. Kanser. Habis dia satu badan dia tahu. Bila Saya, tak ada apa perbezaan pun sebenarnya makan ubat dia tu. Okeylah. Tak boleh buat pengaduan. Kita bila ngadu tu dia bagi ubat situ juga. saya dah ikutlah step-step dia. Step pertama dia bagi ubat yang ni, peringkat kedua ubat ni, ketiga lepas tu saya stop lah. Saya makanlah ubat tradisional, ubat apa, Nordin Darus lah. Lepas tu bila saya makan ubat yang macam tu elok lah sikit. Bila tak makan ubat, saya dah berapa hari dah saya duduk terlantar kat apa, kat rumah. Semualah sini sakit nak sini semua. Sakit sangat ni nak. Baik. Sebab saya bukan arthritis yang biasa tu, saya ada rheumatoid arthritis yang autoimmune tu. Jom jalan kita. Jalan. Bismillah. Sedap jalannya? Ringan? Ringan ya? Jadi daripada sini, belakang sini, sini, semua sampai ke atas. Dah sedap ya? Gini kak? Gini? Lega? Ada sikit tapi kurang daripada yang sebelum tadi. Tadi saya Saya tak letak lecan lagi dah. Tak sempat dah. Duduk sini. Alhamdulillah. Kalah sekarang ni, kita kalah tu kat mana? Dekat air daun cherry tak minum tadi tu. Kalah kat situ je. Tak berak keluar tadi tu. Sebab tak berak keluar, dia menyimpan. Susah buang air besar. Betul kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari beri buang stres pening kepala semua, buang stres. Lewat sendawa, lewat nafas dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Apa rasanya? Lega rasanya? Dah agak dah. Alhamdulillah. Lega sangat ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Agak alhamdulillah. Akak ni baru keluar hospital tuan. Ni keluar hospital. Jangan main tau. Masya Allah.